Kisah kakak jelajah taman ular. Hai kawan-kawan, saya kat taman ular ni. Saya nak masuk kat taman ular ni. Saya dah ada tiket dah. Okay, mari kita masuk taman ular ni bersama-sama. Kawan-kawan, ni dah taman ularnya. Kawan-kawan, ni king snake. Laju. Habis je. Ular digerak. Kawan-kawan, ini tulang ular. Kawan-kawan nak tengok kan? Ini ular yang dah diawetkan. Okey kawan-kawan, kita akan pergi kat terowong tu. Mari kita pergi bersama-sama. Okey kawan-kawan, kita kena naik atas ni sekarang. Mari kita naik bersama-sama. Kawan, ni burung unta. Saya nak bagi makan kat burung unta ni. Saya nak bagi dia makan. Saya dekat kereta api ni. Saya ada tiket. Kawan-kawan, tadi kita dah melawat kat taman ular kan? Kawan-kawan kena hati-hati sebab tak apa ni, ular tu haiwan yang berbisa. Lepas tu dia macam dia biasanya ular kalau kita jumpa dia tu liar. Kita biasa jumpa ular dekat dalam hutan kan? Okey, jangan lupa subscribe video saya ya kawan-kawan.